Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di dalam video ini, saya Farisha dan rakan saya Hong daripada kumpulan SecureNet akan menerangkan sebuah konsep keselamatan digital yang sedang hangat diperkatakan, iaitu model Zero Trust. Mungkin kita semua pernah dengar nasihat supaya sentiasa berhati-hati apabila berurusan dengan orang yang tidak dikenali. Konsep yang sama turut digunakan dalam keselamatan cyber. Awalnya, ramai beranggapan bahawa pengguna atau peranti yang sudah berada dalam rangkaian adalah selamat dan boleh dipercayai. Namun, dengan peningkatan ancaman cyber, anggapan tersebut tidak lagi sesuai digunakan. Oleh itu, lahirlah model Zero Trust, iaitu satu model keselamatan cyber yang memastikan setiap pengguna dan peranti disahkan terlebih dahulu sebelum dibenarkan mengakses sistem. Ringkasnya, model Zero Trust menganggap setiap permintaan akses perlu diperiksa dan disahkan tanpa mengira ia datang dari dalam atau luar rangkaian. Model Zero Trust ini mempunyai reka bentuk fungsinya yang tersendiri berdasarkan 3 teras utama. Yang pertama adalah pengesahan tegas berterusan, di mana sistem menuntut bukti identiti setiap kali akses diminta. Kedua, akses hak istimewa minimum, iaitu pengguna hanya diberikan akses terhad kepada apa yang mereka perlukan untuk bekerja, bagi meminimumkan risiko. Dan yang ketiga adalah mengandaikan pencerobohan telah berlaku atau dipanggil assume breach, yang bermaksud rangkaian sentiasa dipantau secara agresif seolah-olah penyerang sudah berada di dalam sistem. Tadi kita sudah berkongsi tentang teras fungsi. Sekarang mari kita beralih kepada kebaikan utama model ini. Kebaikan yang pertama adalah ia memberikan perlindungan data yang sangat bagus dalam era pengkomputeran. Kedua, ia berjaya mengurangkan impak serangan cyber seperti malware dan ransomware dengan mengasingkan bahagian rangkaian yang dijangkiti secara automatik. Buktinya, pelbagai kajian menunjukkan pendekatan Zero Trust berjaya mengurangkan risiko pelanggaran data secara signifikan berbanding model keselamatan tradisional. Sebelum pelaksanaan Zero Trust, kes pencerobohan data dan serangan virus sering menyebabkan kerugian tinggi. Namun, kadar insiden ini dapat dikurangkan melalui pengesahan berterusan dan kawalan akses yang lebih ketat. Tambahan lagi, model ini sangat fleksibel dan selamat untuk menyokong aktiviti kerja dari mana-mana sahaja ataupun dipanggil remote working. Namun, setiap kebaikan pasti ada keburukannya. Persoalannya, adakah ini satu pencerobohan privasi digital? Kelemahan pertama model ini ialah ia menuntut pemantauan tingkah laku pengguna secara keterlaluan. Sistem akan menjejaki lokasi, jenis peranti dan waktu log masuk setiap saat. Kedua, ia boleh menurunkan produktiviti kerana pengguna terpaksa melalui proses pengesahan berulang kali yang agak meremehkan. Dan akhir sekali, bagi pekerja yang menggunakan peranti peribadi BYOD, sepadan antara pemantauan korporat dan privasi data peribadi menjadi sangat terancam. Anda mungkin tertanya-tanya apakah contoh perisian atau sistem yang menggerakkan infrastruktur Zero Trust ini. Di sini saya akan kongsikan 4 contoh utama di pasaran global. Yang pertama, Microsoft Entra ID. Yang kedua, Cisco Duo untuk pengesahan pintar. Yang ketiga, Cloudflare Access untuk kawalan trafik. Dan akhir sekali, Google Beyond Corp yang memelopori seni bina ini secara komersial. Kita telah melihat pelbagai manfaat yang ditawarkan oleh model ini. Tapi Hong, setiap pendekatan ini pasti mempunyai cabaran yang tersendiri. Apakah isu atau kekangan yang sering dihadapi oleh pengguna berkaitan model ini? Terima kasih kepada rakan saya, Farisha. Ya, memang terdapat beberapa kebimbangan yang sering dibagikan oleh pengguna. Namun, adakah kebimbangan ini benar-benar membawa kesan buruk yang besar atau sekadar cabaran yang hadir bersama usaha memperkukuhkan keselamatan digital?
Bagi menjawab persoalan tersebut, mari kita lihat dengan lebih mendalam bagaimana pencerobohan privasi data ini boleh berlaku dalam kehidupan pekerja dan pengguna digital harian melalui pelaksanaan Zero Trust. Isu utama di sini adalah analisis tingkah laku pengguna UBA untuk mengesahkan bahawa anda ialah sistem Zero Trust moden merekodkan corak pergerakan tertikus mala kelajuan menaik anda. Video satu menunjukkan bagaimana sistem algoritma boleh mencetuskan amaran keselamatan sekiranya takbiar harian anda berubah sedikit, memaksa pihak pentadbir menyaksa privasi anda. Ini menunjukkan suasana ketakutan cyber surveillance di tempat kerja di mana setiap klik dinilai sebagai ancaman. Pertama, kesan psikologi yang ketara ialah berlakunya keletihan pengesahan MFA fatigue. Pekerja berasa tidak dipercayai oleh organisasi mereka sendiri. Kedua, kelemahan teknikal berlaku sekiranya pelayan pengesahan pusat terputus down. Seluruh operasi syarikat boleh luput serta-merta kerana tiada sesiapa yang boleh mengakses fail kerja mereka. Bagaimanakah cara kita mengatasi konflik antara keselamatan mutlak dan privasi ini? Adakah jalan tengah? Pertama, organisasi mesti melaksanakan prinsip ketelusan data. Pekerja mesti dimaklumkan dengan jelas jenis data log yang diambil dan tujuan pengambilannya. Di Malaysia, pelaksanaan Zero Trust oleh organisasi juga perlu sentiasa mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 PDPA serta Akta Keselamatan Cyber 2024 bagi memastikan keselamatan sistem tidak mengabaikan hak privasi pengguna. Kedua, menggunakan teknik data anonymization di mana identiti peribadi diasingkan daripada data audit security bagi mengurangkan penceboran hak privasi. Bagi kita sebagai pengguna digital, amalkan 3 langkah perlindungan diri. Pertama, asingkan profil peranti peribadi dan kerja secara total, work profile. Kedua, sentiasa semak kebenaran akses permission settings aplikasi corporate pada peranti peribadi. Ketiga, galakkan organisasi menggunakan kunci keselamatan fizikal berbanding penjejakan biometrik tingkah laku yang keterlaluan. Kesimpulannya, model Zero Trust bukanlah satu bentuk pencerobohan privasi yang sengaja dicipta, melainkan satu evolusi pertahanan yang terpaksa diwujudkan akibat ancaman cyber yang semakin licik setiap hari. Ia boleh diibaratkan seperti sistem immigration di lapangan terbang antarabangsa. Walaupun pemeriksaan bagasi dan pasport terasa merimaskan hak peribadi kita, ia dilakukan demi keselamatan seluruh penumpang di dalam pesawat. Kunci utamanya bukan pada teknologinya, tetapi pada etika dan ketelusan organisasi yang menggunakannya. Sekian, terima kasih.